Ini 5 gadget wajib korang kena bawa masa korang pergi travel. Pertama, power bank. Tapi yang jenis slim macam ni. Tujuan dia adalah untuk mudahkan korang simpan dan tak beratkan beg korang. Sebab dia slim dan ringan je. Biasa power bank slim macam ni, kapasiti dia dalam 5000 mAh macam tu. Kedua, adapter yang macam ni. Dia ada banyak port dekat sini untuk korang charge phone and power bank serentak. And dia punya 3 pin ni pun boleh lipat macam ni. So senang nak simpan juga. Ketiga, tripod atau phone holder. Yang ni memang penting untuk korang yang suka buat konten tu. Tapi make sure beli yang saiz kecil macam ni and siap boleh pusing 360 darjah. Tripod Ulanzi yang macam ni pun sesuai juga korang bawa travel. Keempat, smart tracker. Yang ni penting untuk korang letak dekat beg korang. Kalau beg hilang ke apa, korang boleh track last location beg tu. Yang paling reliable, of course lah, AirTag. Sebab dia boleh bagi exact location barang kita tu. Tapi nak guna tracker yang lain-lain pun okey je. Dan yang terakhir, Action Cam atau kamera 360. Masa travel, agak sayang kalau kita tak dapat capture momen-momen dengan family kita atau dengan geng-geng kita. Nak guna phone boleh je, tapi kalau ada kamera 360 atau action cam, lebih menarik lah untuk korang capture momen-momen tu. And then size dia pun kecil je untuk korang bawa. Ini kamera 360 yang aku guna untuk bawa travel, Akaso 360. Harga pun tak mahal, bawah RM1000 je. And kamera ni boleh shoot in 4K. Itu yang penting. Jadi itulah 5 gadget wajib korang bawa masa pergi travel. Tapi kalau korang tak setuju dengan senarai ni, boleh komen di ruangan komen.